Tabiat seorang jutawan. Siapa kat sini ada impian nak jadi jutawan? Kena ingat satu perkara tahu, setiap kata-kata dan niat kita ni merupakan doa yang sentiasa didengar oleh Allah Subhanahu Taala. Hari ini Faizal nak kongsikan 3 tabiat seorang jutawan yang boleh kita ikut dan amalkan. Sebelum tu, kena save dulu video Faizal ni supaya kita boleh tengok ulang-ulang dan sebarkan kepada seramai mungkin. Hai, saya Faizal Hasan, mentor bisnes daripada Al Ujab Circle. Okey, ini tabiat jutawan. Pertama, seorang jutawan ni sentiasa bersyukur dan apa juga keadaan, sama ada susah ke, senang ke, mereka tetap bersyukur. Bersyukur ni penting. Sebab apa? Bila kita bersyukur, ia boleh membuka pintu rezeki dan menenangkan hati kita. Kedua, tabiat jutawan ni ialah sentiasa amalkan untuk dapatkan rehat yang cukup. Macam mana nak dapat rehat yang cukup tu? Kita ikut sunnah Nabi. Nabi kan tidur 4 jam di waktu malam dan 1 jam di waktu siang. Rehat yang cukup ni penting tahu untuk kesihatan fizikal dan mental kita. Tabiat ketiga seorang jutawan ni, mereka ni jenis orang yang suka mengkaji sebelum join apa-apa bisnes. Jadi mereka ni tak mudah tertipu. Mereka akan kaji betul-betul tahu sebelum start apa-apa peluang bisnes. Jadi jom kita tiru tabiat seorang jutawan, iaitu sentiasa bersyukur, sentiasa dapat tidur yang cukup dan suka mengkaji. Faizal sebenarnya ada peluang bisnes untuk anda semua. Jemput kaji dulu bisnes Faizal ni. Bisnes yang Faizal buat ni adalah bisnes produk terdesak. Kalau orang tak guna, mungkin mereka akan sakit. Mungkin mereka akan gemuk balik. Mungkin mereka akan tak cantik. Ramai tahu yang dah jadi jutawan dengan bisnes Faizal ni. Yang best ada mentor yang akan ajarkan kita teknik duduk rumah orang cari kita. Jadi jom kita kaji dulu bisnes Faizal ni sekarang. Cari Let's Join Faizal Hasan. Nanti Faizal akan bagi detail. Ingat, percaya dulu sebelum berjaya. Assalamualaikum.